macam ni. Tapi ada satu live tu dia pakai towel, nampak bebek weh. Siapa tak kenal delay kan? Betul. Kita ada nak mentelaah artikel daripada M-Star ni. Dah ramai sangat orang gila iklan Dinsley kembali normal, tak suka ikut trend. So adakah sebelum ini Chris Chiki Dinsley ni semua keluar disebabkan trend? Saya perlu jadi seperti itu dahulu kala untuk dapat imbuhan lain. Namun sekarang ini saya tidak mahu lagi jadi seperti itu sebab ramai sudah gila. Saya sebenarnya dalam artikel ni dia dah menjawab lah persoalan kita tadi. Nak cakap dia tu tak gila lah sebenarnya. 44 lah. Tapi tengok muda. Apakah rasa iklan Dinsley? Nantikan. Baik, jadi kita nak tengok sikit komen yang ada di Instagram M-Star ini. Komen daripada Balkis.Mandarin. Hahaha, betul lah tu, dah ramai orang gila sekarang. Orang waras dah jadi limited. By the way, saya nak offer 2 jam basic Mandarin free class untuk yang dewasa. Siap buat ni promote kelas lagi yo. Apa ni? Lain macam ni. Tapi ada satu live tu dia pakai towel, nampak bebek ni. Live tu dah normal ke? Bila masanya ada ni? Lah. Kalau ada mesti dah viral. Helmi_Zoo. Harap penyakit ni dapat dibendung. Makin lama yang kena sekarang ni. Yelah, contoh macam siapa Noni. Kenapa benda-benda ni berlaku? Terkena perasaan kot. Dia tak mampu bersaing dengan orang gila lain, terlampau kompetitif. Jadi gila pun kompetitif. Ni DMA Islam dah ambil alih tempat dia. Aduh, macam-macam lah komen season.